Hai, saya hari ini bersama dengan Nadia Nisa dan Sharifah Amani untuk malam preview Dom Melati. So boleh bagi feedback sikit tak tentang filem Dom Melati ni? Ni first time saya tengok cerita hantu. Saya memang penakut. Ya. Saya penakut. Hollywood ke, Bollywood ke, Malaywood ke, I don't like because the whole time, tak adalah the whole time. Kalau ada benda, tu je kita tutup mata. Saya kena explain lah satu persatu apa yang terjadi. Okey. Tak, tu bukan Melati. Ya, sekarang dia tengah buat apa? Dia macam dia keluar tingkap. Lepas tu dia nampak Nadia Akila. Okey, lepas tu dia okey. It's so okay. Nadia Akila tu Melati ke? Ya. Oh, dia tengah jadi Melati sekarang? Dia jadi pasal I think dia kena rasuk. Dia macam tu. Dia explanation lah. Macam tu lah terjadi. Lepas tu I jadi mangsa pasal dia kuat cubit-cubit. Dia cubit-cubit I. Tahniah untuk pengarahnya. Congratulations Kak Ira. All the cast, especially to our Sonia, Nadia Akila. Yes, we love you. Dan dia tak pernah nak tengok cerita hantu dah tahu. It's a big deal. Yes. All the best. All the best.